Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke dalam Ismail Channel. Untuk hari ini kita ingin bercerita berkenaan dengan perbezaan korang kerja di company kecil versus company besar. Okey. Dua ni ada contradiction, ada pros and cons juga masing-masing. Ada yang memberikan korang peluang, ada yang memberikan korang pelaung. Okey, pertama sekali kita pergi kepada firm kecil. Ini situasi architecture lah. Yang ini aku boleh cerita architecture, tapi maybe apply to ada disiplin juga, mungkin sama juga situasi dia. Macam company kecil ni, korang akan belajar A to Z, sebab dia tidak ada pekerja lain selain korang. Begitulah contohnya. Jadi korang akan digunakan sepenuh hati mereka untuk digunakan untuk apa ni? Apa ni yang timbul-timbul ni? Ni rambut rupanya. Untuk digunakan sepenuhnya. Okey, so bila korang digunakan sepenuhnya tu, daripada kerja-kerja admin pun kadang-kadang korang pun perlu buat, design pun korang perlu buat, jumpa klien pun korang perlu buat juga, perlu jumpa. Lepas tu bila pergi meeting pun jauh-jauh pun kena buat juga. Kadang-kadang pergi meeting pun kena buat kerja lain lagi. Kadang-kadang OT lah apa semua tu, semua tu korang kena hadap lah. Sebab company kecil kan, dia punya resources pun kecil. Lepas tu income pun kadang-kadang kecil juga, mostly kecil lah. And then peluang untuk naik tu mungkin ya, mungkin tidak, tapi mungkin tinggi juga untuk naik kalau tiada orang yang sabotage lah gitu. Tapi kalau korang jenis yang fast learner, boleh baik dengan bos, apa semua tu boleh faham, mungkin insyaAllah senang untuk korang naik di dalam firm yang kecil ni. Sebab dia akan ada bagi kau trust dengan kau untuk buat semua benda. Begitu contohnya. Jadi bila dapat keuntungan tu, bos yang akan dapat untung lebih dan kau bayaran macam biasa. Begitulah. Dan untuk ambil AR, kalau company kecil ni lebih mudah lah. Sebabnya korang handle project A to Z. Korang tahu apa masalah project tu, dan korang tahu juga solusi yang perlu di-apply. Lepas tu method, bylaw yang perlu digunakan, dan surat menyurat pun korang pandai buat. Daripada situ mudah untuk korang M4 AR. Tapi contoh macam korang, okey, ni sekarang kita cerita situasi kalau korang kerja di big firm ataupun company yang sudah multidisiplin, yang bukan lagi sole proprietor begitu, ataupun company developer dan sebagainya. Itu peluang untuk naik amat tipis lah, sebab naik dia akan mengikut peringkat lah. Tapi peluang untuk korang naik gaji ataupun gaji yang lebih tinggi tu, insyaAllah boleh dapat. Aku tidak cakap sejujurnya boleh dapat, tapi insyaAllah boleh dapat. Sebab kadang-kadang ada juga big firm ni yang kedek, tidak mau spend duit. Jadi itu yang amat menyukarkan lah juga. And then kalau big firm ni, korang punya scope of work tu akan jadi kecil. Contohlah macam yang aku pernah kerja di big firm dulu. Aku punya scope of work terlalu kecil sampai aku buat benda-benda technical lah. Aku tidak buat design. Lepas tu aku tidak buat macam superstructure ke apa semua tu, tidak. Tapi aku just fokus kepada bahagian toilet sahaja. Setahun aku kerja tu, setahun tu toilet. Lepas tu pergi kepada kitchen pula, pergi kepada yang ni pula. Semua benda-benda kecil tu, itu aku punya tugas. Tapi kadang-kadang benda tu pun boleh bertukar lah juga. Bertukar yang macam aku dapat buat kerja yang lain sikit ke apa semua tu, mudah lah untuk buat gitu juga. And then pembesar ni pun kelebihan dia daripada segi gaji tu selamat. Okey, gaji selamat, untuk buat loan selamat juga. Lepas tu ada certain company yang besar ni, dia akan offer korang medical card. Ini paling mahal guys. Bila korang ada medical card tu, korang boleh guna macam credit card je begitu untuk swap dan sebagainya. Ataupun mungkin panel dia tu, certain panel tu yang korang boleh gunakan mengikut penyakit dan sebagainya tu, baru boleh digunakan. Tapi semuanya tu bergantung kepada company jugalah. Kalau aku macam company A ni okey, takut nanti bila korang masuk company A ni over promise pula, dia tidak bagi korang seperti apa yang aku cakap. Jadi semua tu bergantung kepada situasi dan juga ekonomi semasa. Kalau ekonomi
kata bagus, firm kata tidak bagus. Kalau ekonomi tidak bagus, firm kata company dia hampir bankrupt. Begitu guys. Dia sentiasa tidak akan bagi korang kata-kata semangat. Tapi kelebihan dia, kalau company besar ni, mungkin korang boleh dapat insentif ataupun lebih kepada bonus. Tapi macam aku, bila aku kerja di KL dulu, firm kecil ke firm besar ke, aku tidak pernah rasa langsung bonus ataupun kenaikan gaji tu. Betapa kejamnya time tu. Melainkan masa aku kerja JKR saja dulu, aku ada peluang untuk naik tangga gaji disebabkan itu memang standard government. Lepas tu ada juga imbuhan-imbuhan yang diceritakan oleh Perdana Menteri untuk kita dapat allowance dan sebagainya. So, itu saja untuk aku mengomen. Sekiranya korang ada lagi cadangan untuk topik ingin aku ceritakan, korang just komen down below untuk sebarang untuk aku cerita balik.